zahirkan mereka yang dulunya tak membayar zakat. Allah Ta'ala campakkan keinsafan, penyesalan, kenapa aku lupa nak bayar zakat. Kan? Dia bayar zakat. Bila dia bayar zakat, 360 darjah kehidupannya bertukar daripada gelisah kepada sakinah. Siapa yang nak sakinah? Semua orang nak sakinah. Siapa yang tak nak gelisah? Semua orang tak nak gelisah. Mereka sangka dengan harta kekayaan yang luas terbentang itu akan menghilangkan kebimbangan. Rupanya mereka tertipu dengan mengeluarkan harta yang dia ada tu, yang dia genggam itu, dikeluarkan. Rupanya itulah sakinah yang sedang dicari.